tolong jangan dekat dengan I lah. Nuri Mustafa! Siapa you nak hukum I? Apa benda ni? Cakap dengan Mama. Apa hubungan you dengan Farhan? Tak tahu apa pasal you nak marah-marah ni, ha? Boleh ke I putar balik masa? Sekarang ni baru I tahu kenapa you ambil kunci pendua rumah sewa I. Benda dah jadi. You ni tak ada otak ke? You langsung tak rasa bersalah dengan apa yang you dah buat? Semua dari dia ni pun buat salah juga, including you. Salah ke? Okey, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Asmara episod ke-17. So kalau korang tengok dalam scene yang kita tunjuk tadi, Norin ni memang ada masalah. Ada mami isu lah. Mak dia dah kantoi dengan mak dia yang dia pasang CCTV untuk melihat segala ni lah aktiviti Farhan. Terutama sekali bila Sheila datang melawat Farhan. Jadi memang jadi punca kemarahan mak dia lah, mak kepada Norin. Tapi benda tu macam tak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ataupun tak makan dengan segala marah mak dia tu, marah mak Norin tu. Malahan Norin siap dia balas lagi, siap membalas macam tak ada apa-apa. Dia siap salahkan mak dia pula. Mak dia pun macam ada salah sendiri. Walaupun mak dia beletih benda yang dia buat tu salah apa, kacau suami orang. Berkali-kali mak dia sebut suami orang tapi benda tu macam Norin macam tak termakan dengan kata-kata mak dia. Kena marah. Rasanya benda tu bila kita tengok hubungan antara Norin dan mak dia ni, rasanya dari dulu lagi hubungan ada orang macam ni. Maksudnya memang Norin tak makan nasihat dari mak dia. Ciri-ciri anak derhaka adalah ada pada Norin. Walaupun mak dia kata mak dia mendoakan dia jadi orang baik, itulah, tapi memang mak dia kecewa lah bila Norin jadi macam tu. Dan Norin pula bila kena marah tu, dia memang tak ada rasa penyesalan ke, rasa bersalah ke. Malah dia kata kalau bukan masa boleh diputarkan untuk dia berubah, dia menggunakan alasan tu untuk dia meneruskan penyondolan dia rasanya. So saya rasa memang macam yang saya cakap ulas dalam episod-episod sebelum ni, Norin ni psycho dah sebenarnya. Dia ni perlukan bantuan, dia need help. Dia kena dia kena jumpa doktor, kena cek kesihatan mental dia tu. Sebab kita tengok dalam episod sebelum ni, siap dia marah, dia menarik suara pada Farhan. Sedangkan Farhan tu sebelum ni dia macam punyalah manja dengan Farhan, punyalah macam langkas lah. Dua orang ni tiba-tiba macam dah jadi lain. Dia dah jadi macam queen control terhadap Farhan. Tu yang saya cakap, dia dah menguasai Farhan sampai Farhan ni jadi bodoh lah. Okey, jumpa lagi.